Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi. Wai-wai kita yang hadir pada hari ini. Yang berusaha Encik Lanuza Anak Layun, pengusi kampung Rasdi Kapal Laut Sungai Kurau. Yang berusaha Tok Batin Hassan Anak Haba yang diadakan di kampung Rasdi Sungai Kurau. Yang berusaha Encik Sultan dan Abu Hassan, Ketua Division Pembangunan Nasional, serta semua tak lupa juga kepada yang berusaha Encik Azri Safwat bin Rizal, wakil sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini di kampung Orang Asli Sungai Kurau bagi menerima kunjungan kehadiran daripada Lembaga Zakat Selangor. Okey, sabar, kita susun dulu, kita bagi dulu dalam. Tunggu. Okey, dari dia. Okey, muda. Okey, go. Anak-anak melukis. Foto sikit muka gede ni. Sampai. Nak kuning hak. Ruli. Dah boring dah dia. Ni cucu kan no. Anak-anak buah. Nak melukis juga. Kita happy-happy je lah. Antam. Antam saja dek. Berjanji lukis. Nanti color tu dapat. Ya. Dapat tu. Ya. Buat cepat. Mana tu? Nanti dapat color. Mana? Saya menjemput Ketua Jabatan Pembangunan Mualaf Puan Siti Nurhayati Piramani untuk memberikan hadiah kepada pengundi. Okey, terima kasih. Tepuk tangan sikit. Okey, alhamdulillah. Okey, tempat yang pertama. Cuba teka siapa? Siapa punya lukisan? Kita persilakan adik Amira. Masya-Allah. Okey, tahniah. Terima kasih. Makan.